Hak supi dak sulah we tengok ni pasal Thai dia panggil kata ud pit. Ud pit, ud tu sumak, pit tu bisa. Sumak bisa, dia tumbuh di celah batu. Tapi supi nak oyak tau ni. Ambil ubi dia ni. Ambil ubi dia dengan akar ni pergi rebuh. Ha, tu dia. Ubi akar dia ni pergi rebuh. Rebuh untuk ke apa tu? Ha ni, orang yang dimedu dalam perut. Orang yang dimedu dalam perut ambil son ni pergi rebuh dengan air 2 liter ni ataupun 1 liter pun boleh. Ni, ambil ubi dia ni. Daun dia pasang ni nah. Ingat nah, daun dia pasang ni. Ni ada lagi ni daun dia ni pohon pasang ni nah. Ambil ubi dia tu, orang yang dimedu dalam perut. Perut kerah kong. Perut tu kerah kong, nak tekan tak turun, perut tu jadi kerah. Medu. Jadi kerah dalam perut, jadi medu kerah dalam perut. InsyaAllah nah. Ambil besar ibu kaki ni. Pergi rebuh dengan air 1 liter lebih-lebih. Lepas tu rebuh pergi gelegak lama sikit, kita minum 2 kali sehari. InsyaAllah medu kerah dalam perut kita sembuh. Amin.